Merpati terbang hingga pindahan, kedidi pula berhijrah ke utara. Assalamualaikum saya ucapkan, kata sembah pemuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, selamat sejahtera dan salam cemerlang terus cemerlang. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Iriana binti Radwan, merupakan salah seorang pelajar tingkatan 4 yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Roya. Kod sekolah saya ialah YEA 3501. Dalam video ini, saya berasa teruja untuk berkongsi serba sedikit tentang sebuah novel yang telah saya baca. Novel ini berjudul Pada Masa Yang Terhenti, hasil karya Osman Din. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Iman Publication dan mempunyai 275 halaman bercetak. Sekilas pandang pada muka depan buku ini, anda mungkin beranggapan bahawa ianya mengisahkan tentang kisah romantis antara sepasang kekasih. Namun, isi kandungannya jauh sekali daripada itu. Novel ini menceritakan tentang kepayahan seorang anak yang menghadapi masa sukar kerana bergelut dengan tekanan mental dan pada masa yang sama menjaga ayahnya yang sedang sakit. Pada bahagian permulaan cerita ini, Abdul Malik atau lebih dikenali sebagai Malik, seorang pelajar universiti terpaksa mengambil cuti yang panjang untuk menjaga ayahnya yang mengidap kanser tiroid tahap 4. Hari demi hari, Malik mulai muak dengan rutinnya dan fikiran keji mula merasuk diri. Malik memutuskan untuk menulis surat terhadap malaikat maut, iaitu Israel, untuk meluahkan isi hatinya. Surat itu kemudian diselitkan di dalam sebuah buku bertajuk Aku dan Masa Yang Terhenti karya Nur Alias. Tanpa disangka-sangka, surat Malik itu telah merentasi waktu ke tahun 1969. Surat tersebut ditemui oleh seorang gadis yang bernama Kuntum. Kuntum menemui surat itu di dalam buku yang sama di mana Malik menyelitkan suratnya. Kuntum merasa simpati akan keadaan Malik dan bertekad untuk membantunya. Setelah berfikir panjang, Kuntum akhirnya menulis surat balas kepada Malik. Dia menyelitkan surat itu dalam buku karya Nur Alias. Mereka berdua mula mengirim surat kepada satu sama lain melalui buku yang sama. Walaupun terlihat seperti mustahil untuk melintasi ruang dan waktu, tetapi itulah yang terjadi kepada surat-surat Malik dan Kuntum. Malik akhirnya menerima cahaya harapan setelah membaca surat balas daripada Kuntum. Malik sangat beruntung kerana dia memiliki sahabat-sahabat yang baik, iaitu Orchid dan Krish, yang sudi membantu saat dirinya mulai kehilangan harapan dan hampir melakukan perkara yang keji terhadap darah dagingnya sendiri. Di penghujung cerita ini, Malik sudah belajar untuk menerima dan berdamai dengan takdir ketentuan ilahi. Tetapi bagaimana pula dengan Kuntum? Kuntum sudah pun meninggal dunia sebelum sempat bertemu dengan Malik.